Jadi cikgu akan cuba gunakan semua warna-warna ini ya, semua warna-warna ni untuk menghasilkan karya cikgu dengan kreativiti cikgu sendiri ya. Cikgu tak nak tengok mana-mana, cuma cikgu ambil panduan daripada buku teks, kemudian cikgu cari gambar sendiri, and then cikgu sekarang ni cikgu nak lukiskan semula pada kertas putih yang lain, kertas lukisan yang besar. Sebab kat sini kan ada tulisan-tulisan, cikgu tak nak lah. Jadi kalau tak nak ni kita kena buat lain lah. Sebab yang ni print daripada internet, jadi memanglah dia ada tulisan. Jadi bila kita salin semula, kita ataupun kita tiru semula gambar ni, jadi dia punya tulisan ni kita alihkan lah, tak perlulah nak tulis semula kan. Okey, cikgu buat ya. Okey, baik, lepas cikgu buat, cikgu akan tunjukkan pada murid-murid. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu juga, kalau anda buat kerja atas kertas lukisan macam ni, mesti kita buat border. Border ni tak kisahlah border ni kita kata garis tepi ni mesti kita buat. Okey, ada yang dia tak suka buat yang lurus. Okey, anda boleh cuba buat yang gunakan garisan-garisan beralun, tapi mesti ada satu border. Macam ni pun boleh, tak kisah sebab kita nak tumpukan lukisan tu di tengah-tengah. Jadi kita buat border dia macam ni pun boleh, tak kisahlah border dia nak lurus ke ya. Kalau cikgu suka yang lurus-lurus ni lagi kemas macam ni ya. Cuba cikgu cuba ya. Okey, berikan cikgu sedikit masa. Cikgu akan cuba siapkan dan cikgu akan tunjukkan hasilnya. Okey, lagi dalam setengah jam macam tu, setengah jam 1 jam lah ya. Memang ambil masa, buat sikit-sikit sehingga siap. Okey, good. Baiklah murid-murid, cikgu dah siap. Baik, tengok ya. Okey, macam mana? Okey, cantik tak? Cikgu dah siap. Tengok ni. Tengok jenis-jenis garisan dan cikgu cuba buat. Okey? Baiklah. Okey, semua jenis garisan yang kita belajar hari tu, cikgu dah masukkan dalam setiap objek sayur-sayuran. Okey? Baiklah. Boleh nampak ya? Okey, cikgu letak balik atas permukaan meja. Baik, di sini apa yang cikgu guna ialah garis lurus ya, garis melengkung ya, garis beralun. Ada yang macam zigzag pun ada ya, ada yang titik-titik besar, garis putus pun ada. Jadi cikgu cuba gunakan semua jenis-jenis garisan yang kita dah bincang hari tu ya, tempoh hari tu. Okey, ni 2 minggu yang berturut-turut tu kita dah belajar tentang jenis garisan, bagaimana kita nak menggunakan garisan tersebut dalam objek. Tapi kita buat lain-lain. Tapi di sini kita dah ikut tema, iaitu kami suka sayur. Kalau murid nak tulis pun boleh dekat sini, nak tulis tajuknya besar. Ikutlah kreativiti masing-masing ya. Cikgu dah buatkan garis border di tepi. Okay, sekarang kita nak sambung buat di bawah ya. Sebab tadi bila cikgu nak lukis semula, cikgu nak tengok jugalah. Jadi sekarang ni cikgu nak buat dia punya bingkai. Kita siapkan bingkai dia ya. Okey. Siapkan bingkai dia jadi lurus. Okey, ni lagi satu. Sebelah sini pula kita buat bingkai dia. Dia nampak lebih fokus kalau dia ada bingkai dia ya. Kita sebut dalam bahasa Inggeris frame frame. Tengok, nampak? Dah ada frame dia ya. Nampak tak? Okey ya. Cantik tak? Okey. Sekarang kat sini bila kamu dah siap nanti boleh tulis nama dan tarikh ataupun kelas awak ya. Okay, dekat depan ni cikgu tulislah tajuk, boleh je ya. Kami suka sayur. Kami suka sayur. Macam tu. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okey. Okey, dah siap. Nanti kamu tulislah nama dekat bawah ni. Selalunya praktiskan diri awak ya, selalunya kat mana-mana pun. Bila anda dah siap hasil kerja, di sebelah kanan, bawah sekali kat sini, sila tanda tangan ataupun tulis nama anda. Kalau ada kelas, tulis kelas. Kalau tak ada kelas, boleh tulis. Okey, contoh hari ni 7 hari bulan 2 2026 macam tu. Jadi, biasakan diri anda setelah siapkan hasil kerja, di sebelah kanan bawah adalah tempat anda menurunkan
nama sendiri. Kalau tahu tanda tangan, belajar untuk tanda tangan dan tuliskan tarikhnya. Cuba praktik ya. Cuba praktikkan. Ya, boleh ya? Okey, baiklah. Siap. Kami suka sayur. Kita simpan dah siap ni semua, kita kena simpan lah. Simpanlah dalam kita punya bekas ke apa kan. Simpan semula elok-elok. Jangan kita dah buat nanti terabur, lepas tu ada kat bawah, ada atas lantai, penutup dah terjatuh. Tak nak macam tu. Cari balik semua barang-barang kita ni, kita kumpulkan semula masuk dalam bekas kita. Kebersihan, kekemasan tu penting dalam setiap tugasan yang kita buat. Okey kelas? Okey, boleh? Cuba ya. Okey, bye-bye.